Rosak tak selepas kita masuk dalam dryer? Ada yang tanya, kalau masuk dalam dryer boleh ke untuk tudung Koshibo ni? So hari ni Intan nak buktikan boleh ke tidak material Koshibo ni bila masuk dryer. So jom kita nak pergi basuh. Tadi kita baru je basuh tudung-tudung ni semua. So sekarang kita nak test sama ada material Koshibo ni rosak tak selepas kita masuk dalam dryer. Okay? Okay, so sekarang dryer ni pun dah berhenti. So kita nak tengok material Koshibo selepas keluar daripada dryer apa yang terjadi. So kita ada juga campur dalam ni tudung dan juga telekong, selimut semua tu. So kita nak tengok dia melekat ke tak. Bunyi tu. Okay, so far material Koshibo ni bila kita tarik keluar, dia mula-mula sebab haba kan, dia ada sintetik yang melekat-lekat. Tu normal, kita tarik normal lah sebab dia ada haba kan. Okay, so far Intan tengok okey je, tak melekat-lekat. Okay, Intan tengok cantik je. Tapi Intan tak galakkan untuk gunakan dryer dengan kerap lah. Takut lama kelamaan tudung tu akan rosak juga. Sebab dryer ni kan bersifat suhu yang panas kan. Lama kelamaan rosak juga material tu. So dapat sesuatu, make sure lepas basuh je material Koshibo ni terus sangkut je. Ingat tudung sekolah, ingat tudung si comel. Bye.